Kita dekat Entomal Mobile Bioconversion System ya. Kita dekat sini dekat belakang Hospital HKL. Ini basically tempat dia punya food court. Tu surau saya bawa balik semayang tadi, nampak bioconversion ni lah. Basically dia cuba nak convertkan sisa makanan tadi jadi lava tu, black soldier fly, untuk bagi makan bagi makan ikan ataupun ayam. Kita tengok tu dia daripada food waste. Satu pergi masuk sini, and think this is a mobile. Nampak ada ulat ni, baru dia pergi dekat dia pergi makan ayam. So dari sekitaran, hari ni dia dapat grant dari Think City, ada dengan Kementerian Kewangan di BKL, Warisan KL yang buat ni. Basically Entomal. This is Entomal BKL, Kementerian Kewangan dan juga Think City ya. So guys, mari kita tengok. Ya, ni makan semua. Korang makan, campak, pergi dekat tempat conversion kat sini, pergi bagi makan ayam juga ikan, tu makan balik. So diusahakan oleh Kebun Rahsia. Okay, kita tengok ni Kebun Rahsia. Okay guys, kita masuk dalam.